Boleh tak awak perkenalkan diri awak dulu? Waalaikumsalam. Nama saya Damaita Raya daripada Zayadau. Saya daripada Politeknik Suruhanjaya Malaysia, Kuantan. Okey, boleh. Okey, saya Cikgu Fahim. Sebagai kaunselor awak hari ni, cikgu akan cuba menyelesaikan masalah awak kan. Semua itulah. Okey, boleh tak cikgu tahu apa ada anak keberapa dalam adik-beradik? Saya anak sulung daripada 3 beradik. Anak sulung. Okey, jadi adik-beradik tu anak kedua tu lelaki ke perempuan? Saya first perempuan, lepas tu lelaki, lepas tu yang bawah tu perempuan. 4 ke? 3. Maksudnya 3 perempuan, lelaki perempuan. Adau, adik-adau. Okey, faham. Okey. Boleh cikgu tahu tak mak ayah Adau kerja apa? Mak saya accountant dekat IPD Temelloh, iaitu Balai Polis Temelloh. Ayah saya sebagai pegawai JBJ dekat Bandar Pusat. Oh, dua-dua maksudnya kerja bawah kerajaan lah. Betul. Adau belajar dekat poli kan? Adik-beradik Adau pula kerja sekolah kat mana? Dua-dua tu sekolah dekat seberang Temelloh. Oh, sekolah sukan tu? Maksudnya adik-beradik Adau aktif ke? Aktif. Boleh cikgu tahu tak Adau kat poli dah berapa sem? Saya dah 4 sem, Alhamdulillah 4 sem. Maksudnya saya lagi 1 sem je dekat poli sendiri. Oh, sekarang ni sem 4. Lagi berapa bulan nak habis sem 4 ni? Lagi sebulan. Oh, lagi sebulan. Oh, ni sekarang tengah cuti. Maksudnya lagi 3 minggu macam tu lah. Dalam 4 minggu, 4 minggu study, 4 minggu apa tu? Kelas. 1 minggu tu exam. Oh, tak lama dah lah Adau kat poli ya. Okay. Poli tu dekat Kuantan kan? Adau rasa kat Kuantan ada benda-benda yang seronok tak yang berbeza dengan Temelloh ni? Yang berbezanya kat sana banyak mall. And then kat sana banyak pantai. Jadi ada selalulah pergi pantai dengan mall ke tak? Tak juga. Oh, tak juga. Sebab saya tak suka sangat pantai. Oh, tak suka pantai. Sebab saya tak tahulah apa yang menarik, tapi situ sesak. Oh, sesak tu yang Adau malas pergi tu. Oh, boleh cikgu tahu tak kat poli Adau bawa kenderaan ke? Tak, saya duduk dekat dalam kolej. Oh, tak boleh bawa kenderaan lah kalau Tak bawa boleh. kolej. Oh, jadi Adau selalu keluar pergi naik Grab lah. Betul? Okay. Jadi sekarang boleh tak cikgu nak tahu Adau tahu tak pasal kaunseling? Tak tahu. Tak tahu. Jadi Adau datang ke bilik kaunseling ni tahu daripada siapa ya? Saya tahu daripada kawan-kawan saya. Okay. Jadi sebab Adau tak tahu, cikgu akan explain sedikit sebanyak lah pasal kaunseling ni. Jadi kaunseling ni Adau sebagai klien dan cikgu sebagai kaunselor kita berdua akan cuba menyelesaikan masalah Adau. Jadi sesi kaunseling selalunya jangka masanya ada antara 30 hingga 45 minit. Jadi dalam sesi ini Adau boleh cerita apa saja yang Adau nak ceritakan, antara gembira ataupun tak gembira, apa masalah yang Adau nak ceritakan, dan cikgu akan rahsiakan dalam sesi ini. Adau juga perlu rahsiakan daripada orang-orang luar supaya sesi ini dapat berjalan dengan lancar. Jadi Adau datang sini hari ini sebab apa? Boleh tak kongsikan apa yang Adau? Saya datang sini sebab saya rasa macam saya tak boleh pun pendam seorang benda ni. Jadi saya macam perlukan someone to talk. Jadi bila kawan-kawan saya cakap macam jumpalah kaunselor ni, jumpalah itu, jumpalah ini, jadi saya macam okey, saya boleh cuba benda tu. Okay, boleh tak Adau cerita apa yang Adau rasa tak selesa, yang Adau pendam? Waktu 2 minggu lepas saya dengan
classmate saya dia macam ada salah faham. Sebab waktu Jumaat tu saya ada bengkel. Saya amani saya dekat site lah. And then waktu tu panas terik. Jadi bila saya macam bila benda tu je saya akan, kalau cikgu tahu saya ambil diploma genetik yang buku tanah tu. Jadi kalau cikgu nampak macam orang panggil kamera lah dia kamera dekat tepi jalan tu kan. Selalu benda tu saya dengan kawan saya A, B, C, D, A, B, C, D, E, ada 5 kan. Jadi saya dengan B ni yang akan lead yang lain. Maksudnya bukannya saya tak nak bagi peluang ke orang lain, tapi bila saya bagi, diorang mengelak. Jadi daripada saya buang masa kat situ, baik saya dengan B ni yang buat. Okay, lepas tu kebetulan waktu Jumaat tu saya punya kepala sakit sangat, macam berdengik sangat. Sebab panas satu, maybe sebab migraine hari Khamis tu panas terik kan. Jadi saya cakap lah dekat si DE ni, cakap boleh tak kalau korang buat hari ni. Sebab aku cakap kepala ni takut nanti error pula. Jadi lepas tu bila saya cakap macam tu kan, diorang macam kata tak nak, diorang tak nak buat. So saya macam tak puas hati lah kat situ. Sebab tak boleh ke kalau nak tolong kejap, kan dah tahu saya ni tak apa-apa okey hari tu kan. Lepas tu bila diorang macam tu, saya macam tak ada pun rasa nak marah diorang, tak ada pun nak marah. Lepas tu saya just teruskan je lah, buat je lah dengan A dengan B ni. Cuma waktu tu C ni datang kat saya, kerja ni kena buat berkumpulan tau. Jadi diorang ni just pasang alat je, macam tu je kerja diorang. Lepas tu C datang kat saya, C tanya nak letak mana kan. Lepas tu saya cakap lah kat B, bagilah tahu orang kan macam tu. Tapi dah tu muka saya macam side belah saya ni silau. Jadi diorang nampak lah yang saya ni macam berkerut tau. So diorang ingat saya ni baran kat diorang, saya ni marah diorang sebab tak nak buat kerja. Padahal waktu tu saya dah explain lah, saya cakap lah tak adalah nak baran macam tu. Lepas tu saya explain lah, tak baran lah, silau je, betul kepala aku denyut. Jadi bila pandang korang tu nak macam bergelombang, so macam tak boleh fokus kan. Tapi saya tak tahulah apa Sim cakap dekat D dengan E, sampaikan D dengan E ni pun ignore saya waktu hari kejadian tu. Jadi sejujurnya saya tak ada marah diorang, saya tak ada baran dekat diorang. Dia macam okay, kau tak nak buat sudah, it's okay, tak payah ambil benda ni benda berat pun, aku boleh buat lagi macam tu. Sebab kalau diorang tak nak buat juga, saya pun tak nak buat, siapa lagi nak siapkan kerja tu kan. Betul. Jadi saya macam it's okay lah. Jadi apa yang cikgu faham tadi tu assignment kan? Bukan assignment, dia macam kerja berkumpulan. Bengkel kerja kos saya ni kena siapkan satu pelan kerja, pelan tanah. Jadi kena siapkan, contoh kalau waktu week tu dah kena progress sampai situ, sampai apa yang lecturer nak. Tapi waktu tu macam dah delay sikit. So macam kalau boleh nak siapkan teruslah minggu tu. Boleh tak cikgu tahu ahli-ahli kumpulan adau tu lelaki perempuan ke semua perempuan? Semua perempuan. Faham. Jadi adau selalu lead diorang. Adau A dengan B selalu lead. Sebab diorang semua selalu mengelak untuk daripada buat tu, diorang cuma pasang alat semua lah. Jadi adau sekarang diorang macam salah faham lah yang adau ni marah diorang. Padahal waktu tu adau cuma sakit kepala, betul? Betul. Lepas tu saya tak tahu lah apa yang si cakap dekat D dengan E. Tapi lepas pada tu, maksudnya bila saya bertemu dengan diorang untuk tukar alat ke apa kan, diorang macam bila saya cakap, diorang macam buat tak tahu je, macam diorang ignore je apa saya cakap. Terus saya macam fikirlah salah apa kan. Lepas tu saya macam takkan sebab suruh pasang, takkan sebab suruh buat kerja terus macam ni lah. Jadi sekarang ni ada rasa diorang tak faham adau lah. Hmm. Jadi adau tak ada kebebasan. Uh, Macam tu.
Ya juga, sebab kadang-kadang bila saya macam diorang ada je cakap kenapa diorang tak nak ni apa, diorang tak nak buat. Diorang kata sebab nanti kalau salah nanti yang lain akan merunut. Yelah, sebab kerja tu pun lama kan, 4 jam. Jadi contoh kalau salah macam salah buat, dah bazir 4 jam kat situ. Kita bukan yang merunut, kita macam sebab macam mana nak tahu betul ke tak kalau tak pernah buat kan. Jadi kadang-kadang tu saya bagi je peluang untuk diorang, tapi diorang macam tak nak, nanti korang marah. So, tapi selama 4 sem ni, 4 sem kita buat kerja ni, tak pernah lagi kita orang marah. Maksudnya tak pernah lagi saya ni mengeluh ke apa ke. Just okay, kalau salah saya boleh betulkan. Tapi diorang yang tak nak benda tu. Maksudnya Adau dah kumpulan dengan diorang daripada sem 1 lagi lah. Betul. Jadi maksudnya projek tu dah lama lah. Betul. Okay. So yang cikgu faham, Adau dah bagi mereka peluang untuk cuba buat. Tapi diorang rasa macam kalau diorang buat nanti salah, nanti Adau dengan orang lain marah dia. Sebab apa, bacaan salah ke apa. Sebab benda tu nak buat 4 jam kan. Kalau salah sikit pun memang kena buat semula dah. Betul. Okay. Boleh cikgu tahu lebih lanjut lagi tak pasal pelajar-pelajar tu? Kalau untuk hari tu lah, CDE ni dia macam memang betul-betul tak layan saya dengan A dengan B. Maksudnya dia macam, saya pun tak tahulah, dia macam salah faham tu merebak kot. Lepas tu saya tak ada pun cakap kat diorang yang diorang ni malas buat kerja. Sumpah saya tak ada cakap. Lepas tu, tapi bila saya confront diorang cakap, diorang explain cakap tak perlu kot cakap aku ni malas buat kerja. Lepas tu saya macam, saya tak ada lah menidakkan benda tu. Cuma contoh kalau saya menidakkan benda tu, maybe akan jadi isu pula kan. Jadi saya macam, saya minta maaf je lah. Jadi Adau tak cakap apa yang diorang malas? Tak cakap. Ada rumor-rumor yang orang lain cakap yang katanya Adau cakap diorang malas. Tapi Adau just mengalah dan minta maaf je kat diorang. Ya. Jadi selama Adau buat projek tu kan, selalunya berjaya je lah kan? Dia tak juga, sebab dia macam kalau kita takkan tahu yang kita salah, maksudnya salah baca tu sampai kita siap. Dan satu baru kita tahu yang kita salah. So maksudnya lepas 4 jam tu baru tahu benda tu salah ke tak. Jadi selama korang buat tu, pernahkah Adau salah? Pernah. Seminggu sebelum tu. Seminggu sebelum tu Adau pernah je salah? Ada je lah. Pernah je salah, tapi diorang still tak nak cuba. Walaupun Adau pun pernah je buat salah, tapi diorang risau, diorang kena marah. Padahal Adau tak pernah marah pun diorang. Okay. Jadi apa pula dengan B? B selalu support Adau ke ataupun diorang pun side dengan diorang? B ni dia macam dia dah pernah kena dengan CDE. Dia macam dia lagi kerap kena ignore daripada saya. Jadi dia ni lebih kepada dia akan side saya lah, sebab dia tahu macam mana rasa kena ignore dengan diorang ni. B ni jadi macam tu sebab CDE ni jenis macam mana, macam tak puas hati. Lebih kurang lah macam tu. Jadi CDE ni macam selalu manipulate situation macam tu. Dia macam contoh B ni, okay. B ni dia tak tahu macam ni nak, kita kan macam banyak guna calculation kan. Calculation and then semua tak tahu calculation tu, tak tahu solution dia. Jadi B ni tanyalah budak lelaki. Bila B ni pergi ke budak lelaki, CDE ni apa cakap yang B ni bergatal. Padahal kita nak buat kerja, kita kan nak buat apa pun. Dan kalau semua tak tahu, takkan nak diam macam tu je. Faham. Maksudnya CDE ni macam toxic juga lah. Jadi Adau dah selama dengan diorang ni, Adau tak pernah berdepan dengan diorang, tak pernah confront cakap apa tak okey dengan diorang ke? Pernah, yang waktu hari kejadian tu lah. Waktu tu pun Adau pun macam tak okey mana kan, macam tak sihat kan. Jadi selama 4 sem dengan diorang, perangai diorang sama je daripada sem 1 sampai sekarang? Waktu sem 1 tak nampak sangat. Macam biasa awal-awal macam suci lagi kan.
Jadi bila makin meningkat SEM ni, makin nampak lah perangai diorang tu macam mana. Oh, jadi diorang CDE ni selalu diorang dengan diorang bertiga lah. Selalunya Adau dengan B macam tak. Okay, dia macam ni. Saya berumit dengan D. Oh, roommate dengan D. Boleh lah. Saya berumit dengan E. Okay. Roommate dengan E. Dengan E. Jadi kita orang selalu sama. Tapi saya ni kan ramai kawan. Jadi saya macam kurang lah ada dalam bilik. Jadi E ni pula jenis tak erti bergaul, tak ada kawan. Jadi dia ada C dengan E je. C dengan D je. Lepas tu dia orang selalu dalam bertiga. Sebab kadang-kadang saya selalu je lah di bilik sebab tak naklah ada perangai macam tu kan. Lepas tu B ni pula sebelum ni dia macam okey je dengan kami semua. Tapi sejak macam dia kena ignore, dia kena judge macam tu, dia dah selalu macam dia duduk bilik asing. Dia tak duduk dengan kita orang, dia akan duduk bilik dengan classmate yang lain. Oh, jadi dalam satu bilik ada berapa orang ni? Satu bilik ada 2 orang. Satu bilik 2 orang. Oh, satu bilik 2 orang je. Jadi Adau room dengan E. D tadi apa? C dengan D satu bilik. C dengan D satu bilik. B je bilik dengan classmate lain. Oh, so maksudnya E ni selalu pergi bilik 2 orang ke ataupun E dengan B, C dengan D ni selalu bilik datang bilik Adau? E yang pergi bilik 2 orang. Oh, jadi maksudnya Adau kalau dekat bilik selalu seorang lah, selalu E tak ada? Dia macam diorang ni dah, kalau saya pun diorang dah satu grup FIP kan, Final Project. Jadi diorang akan selalu 3 lah. Saya tak kisah pun sebab saya pun ada kerja saya juga. Kenapa nak sibuk dengan diorang kan? Betul. Adau pun ramai kawan lain kan. Okay. Apa yang saya faham sekarang ni, Adau CDE diorang selalu bertiga, and B ni pernah kena dah dengan CDE ni, pernah kena palau, dan CDE ni macam tak berapa bagus lah untuk environment Adau macam tu. Jadi selama Adau duduk kat bilik, Adau rasa tak bebas ke macam mana? Sebab duduk dengan E kan? Kalau saya dengan E ni, saya macam kita orang okey. Kita orang ni macam saya paling selesa dengan E. Tapi bila dia dah start masuk dengan C dengan D, saya jadi macam takut lah dia jadi macam lagi teruk kan. Tapi bila dengan saya ni macam positif je. Faham. Maksudnya dia akan tunjukkan diri dia yang tak berapa bagus tu bila diorang dengan C dengan D. Dia tak tunjuk pun yang dia tak bagus, cuma dia macam E ni senang influence dengan C dengan D. Sebab dia ni macam pendiam kan. Bila pendiam ni tiba-tiba dia buka mulut, toksik lah juga. Cuma macam tak boleh lah nak bendung dia daripada duduk dengan saya je kan. Sebab saya selalu keluar. Okay, faham. Okay. Jadi Adau rasa bebas je lah walaupun kat bilik, sebab Adau dengan dia okey je kan. Jadi kalau pasal makanan dan pakaian dan tempat tinggal tu, Adau rasa macam okey lah. Sebab apa? Tempat tinggal duduk dalam college kan. Bilik pun rasa okey je. Bagaimana pula dengan kalau makan-makan, minum semua macam tu? Maksudnya harga tu apa? Bukan Adau punya keperluan hidup lah. Maksudnya makanan, minuman dan pakaian Adau okey ke? Okey. Ya, alhamdulillah lah. Okay. Bagaimana pula dengan rasa seronok Adau, keseronokan Adau? Maksudnya Adau bila buat projek tu kan, Adau rasa seronok ke tak seronok langsung? Dia seronok bila kita buat sama-sama. Tapi dia tak seronok bila saya nampak saya seorang je bekerja kat situ. So dia rasa macam normal lah kalau rasa macam tak puas hati tengok orang lain duduk kan. Betul. Jadi saya macam tak sedap lah. Saya nak tengok diorang selalu santai, sedangkan saya struggle kat situ. Jadi Adau memang selalu Adau lah yang selalu buat keseluruhan kerja daripada diorang. Untuk subjek tu ya. Jadi diorang selalu buat apa je kalau dalam subjek tu? Diorang just macam tukar daripada point A pergi ke point B. Just angkat satu barang tu je. Benda tu Adau pun boleh buat maksudnya? Jadi Adau tak ada ni berdepan dengan diorang ke cakap lah kalau angkat barang tu aku pun boleh? Ada. Saya macam beli je lah, tapi tak adalah kuat. Saya tak tahu lah diorang dengar ke tak. Cuma saya just macam
Dia kata diorang selalu cakap diorang penat kan. Terus saya macam cakap penat buat apa je macam tu. Ada macam cakap slow lah, tak tahu dia dengar ke tak. Okay, faham. Jadi Adau rasa selama Adau buat projek tu kan, Adau rasa Adau berjaya tak buat apa daripada SEM1 kan Adau buat benda tu kan. Jadi selama Adau buat benda tu, Adau rasa apa achievement Adau buat benda tu? Actually pada SEM1 setiap SEM berbeza projek dia. Cuma SEM ni dia macam berat sikit lah sebab kita orang sebelum ni bengkel amali akan pagi, tapi SEM ni petang. Jadi macam berat lah kat situ. Petang pula waktu puasa betul, panas pula tu. Lepas tu achievement saya setakat ni hari tu kan delay, tapi dapat kejar lah due date progress tu. Jadi walaupun contoh macam kalau kita fokus je dekat kerja kita, maksudnya kalau kita macam tak pandang pun diorang tu, boleh je kejar, tak perlu ikut perasaan sangat pun. Jadi Adau dekat dalam kumpulan tu kan, Adau rasa Adau cukup tak rasa macam disanjungi, sebab macam Adau kan bukan cukup Adau yang buat banyak kerja kan, ada tak diorang semua ni appreciate apa yang Adau buat? Waktu hari kejadian tu kan kita kan nak tahu betul ke tak kita kena tunggu sampai kerja akhir kan. And then waktu kerja akhir tu saya dapat close, maksudnya saya dapat dia punya accuracy 0401. Maksudnya memang tepat lah. Nak dapat tu kan susah kan. Tapi diorang adalah macam puji saya macam tu. Tapi walaupun benda tu susah, tapi saya bangga sebab saya dapat accuracy tu. Jadi diorang pun macam adalah puji-puji Adau. Ada. Adau bangga lah dengan apa yang Adau dapat tu kan. Okay. Jadi sekarang apa yang cikgu dapat, berdasarkan apa yang Adau cerita tadi, Adau macam pendam apa yang Adau rasa ni terhadap CDE kan. Jadi sekarang apa yang Adau rasa Adau patut buat terhadap diorang? Actually saya dah confront dah benda ni. Sebab saya rasa macam tak valid lah diorang nak ignore saya, sedangkan benda tu bukan salah saya pun. Tapi bila saya confront, diorang akan manipulate saya. Dia macam tak perlu pun nak emosi macam tu, tak perlu pun nak cakap macam tu. Lepas tu saya rasa macam bila diorang dah manipulate tu, saya rasa macam daripada berlanjutan baik saya minta maaf je kat diorang. And then bila lepas saya habis minta maaf tu, kita orang macam okey semula, macam dah biasa semula. So adakah benda ni banyak kali dah berlaku ataupun ni first time? Banyak kali dah, cuma yang ni macam bagi saya dia serius. Antara yang paling serius lah berdasarkan berbeza dengan sebelum ni. Tapi perkara tu tak membuat korang berjauhan ke apa tak kan? Tak, waktu tu memang macam berjauhan juga kan. Tapi dia macam dia macam contoh kalau saya tak buat biasa, saya tak buat good, diorang tak kena good. So saya macam kenalah like macam biasa juga, walaupun saya macam tak suka macam tu kan. Diorang ni ada tak banyak ke kerjasama diorang buat dalam projek-projek yang korang buat daripada SEM1? Kalau yang tu, contoh kalau last SEM, kita orang kena week 13 tu kita dah kena hantar plan yang 2D lah. 2A paper 2A. Besar. Yang besar tu. Tapi saya punya macam ni, saya punya tu dia orang macam copy paste saya punya je. Sebab alasan diorang sebab apa? Sebab laptop saya premium, maksudnya laptop saya ada apps yang premium tu. Diorang tak ada sebab saya tahulah error kat mana. Tapi maksudnya kalau dekat dalam kelas tu, saya seorang perempuan dengan seorang lelaki je yang ada. Yang lelaki tu sebab dia buat kat kedai, yang saya punya saya buat dengan lecturer. Tapi lecturer tu berjaya buat kat saya seorang je, yang lain tak dapat. Maksudnya tak tahu error kat mana. Lepas tu diorang just copy paste je apa yang ada buat. Diorang just kata macam ni, nak file kau, cuba send file ke dalam group macam tu. Macam tu je, dia tak ada minta
apa minta tolong ajar ke, ke, tolong tak ajar ada. ke. Tapi bila contoh kalau saya fikirlah kalau saya reject benda tu, nanti diorang akan cakap belakang saya. Ni situasi dalam kelas ke dalam kumpulan tadi? Dalam kumpulan je. Kumpulan tadi Sebab saya kata kumpulan diorang, setiap kumpulan lain-lain dia punya kerja. Lepas tu saya macam daripada bergaduh baik bagi je kan. Tak payahlah nak fikir dah. Okay, faham. Jadi apa yang cikgu faham ni, Adau ni tak banyak berdepan dengan diorang tak. Adau tak jujur lah pada diri sendiri, betul tak? Jadi Adau rasa valid tak apa yang Adau buat tu? Tak valid untuk saya lah. Betul. Jadi Adau rasa apa yang Adau patut buat sebenarnya sekarang? Saya rasa saya kena jadi lagi tegas dengan diri sendiri. Dan sekarang ni Adau buat apa? Sekarang ni maksudnya macam yang tadi tu kan, apa yang Adau nak buat kan. Jadi Adau rasa sekarang ni Adau buat ke buat benda tu? Sebelum ni saya macam pernah buat ke benda tu? Okay, dia macam kan Jumaat kan, lepas tu Isnin tu pula kita ada amali, tapi amali ni dekat dalam lab, maksudnya dalam mama komputer je lah. Lepas tu saya ni bersebelahan dengan A, B, C, D. D ni dia macam ada beef lah dengan saya, tak tahu kenapa. Tapi dia macam something wrong, macam tak tahulah. Tapi saya dah set dulu kerja ni, amali ni. Lepas tu saya macam boleh je, saya kan selalu ajar. Maksudnya saya selalu ajar B dengan E. Lepas tu dia boleh je A, B, C, D ni boleh je tanya saya. Tapi dia nak juga tanya orang yang tak siap lagi. So saya macam, saya cakap macam ni, tanyalah aku macam tu kan. Tapi dia macam dipandang sebelah mata dia. Lepas tu saya macam okay, tak apalah, kalau macam tu saya ajarlah orang lain. Saya macam, kenapa pula gitu? Macam tu. Faham. So selama Adau bekerjasama dengan diorang ni, D ni selalu macam tak bagi kerjasama dengan Adau and selalu pergi ke orang lain macam tu. Dia macam dijadikan saya ni last option. Macam dia macam akan cari saya bila yang lain ni tak tahu. Macam tak boleh buat, baru diorang cari. Tapi kalau contoh saya ada je fikir, saya ada je rasa macam tak nak bagi tahu orang, macam tak nak bagi tahu dia ni, fikirlah sendiri macam tu kan. Tapi dia macam tak tahu lah, saya rasa macam saya terlalu jaga perasaan dia. Perasaan D ke perasaan semua? Perasaan D. Tapi D ni tak pandang pun Adau macam tu. Dia selalu jadikan Adau ni sebagai last choice dia lah kalau nak minta tolong. Ya, Adau dah pernah lah berdepan dengan D ni cakap apa yang Adau rasa? Ada. Waktu hari Jumaat yang jadi tu, saya cakap lah, apa salah aku kalau nak ignore macam tu kan. Saya cakap macam jangan jangan pinggirkan. Lepas tu macam jangan buat tak nampak apa aku buat macam tu. Lepas tu tapi dia macam dia just cakap, dia manipulate lah saya. Dia cakap kau tak perlu pun nak cakap macam tu, aku macam tu. So saya macam lah. Okay, apa yang cikgu dapat sekarang ni, Adau ada beberapa masalah. Yang pertama ialah Adau ada masalah dengan CDE, dan Adau juga ada masalah dengan D. Jadi Adau rasa antara dua masalah ni, masalah mana yang Adau rasa paling paling berat bagi Adau? CDE ke D saja? Okay, bagi saya contoh kan, kalau kita nak selesaikan masalah CDE, saya tak mampu sebab diorang bertiga, saya seorang. Jadi saya macam diorang CDE akan jadi macam melampaukan, dia akan jadi toksik bila diorang bertiga je. Tapi bila dia seorang-seorang, misalnya C dengan saya ke E dengan saya, dia macam okey je, lama je. Macam seronok je lah berborak, berkawan. Saya rasa benda ni kalau nak confrontkan, maksudnya kalau saya nak selesaikan masalah kelompok ni, saya tak boleh. Jadi saya rasa baik saya settlekan dengan D ni je. Okay. Jadi sekarang ni Adau rasa apa yang Adau perlu buat dengan D ni? Saya rasa macam actually hari tu, hari sebelum balik lah, kan dia kena tanya saya macam yang tadi tu. Lepas tu waktu tu pula ada test, maksudnya practical test lah. Lepas tu benda ni kan kena PC. Jadi contoh saya dah siap, maksudnya saya dah
hafal step 1 sampai step bawah akhir lah. Lepas tu tapi D ni pasti tak lain saya. Dia macam dia akan jadi bodoh sombong di situ. Lepas tu bila sampai turn dia tak boleh buat. Lepas tu saya macam seronok lah juga. Perasaan tu ada lah macam tu lah bodoh sombong lagi. Lepas tu saya cakap lah macam saya diam je lah. Lepas tu saya rasa macam kalau dia tak nak tanya, saya tak perlu pun nak pelawa. So saya macam biar dia cari kita, kita cari dia. Jadi ada rasa itulah apa yang ada tak buat. Ada apa, biar orang tu yang cari kita. Kita tak perlu nak layan dia pun sebab dia sendiri yang decide untuk tak nak layan kita kan. Okay. Jadi itu apa yang ada buat sekarang lah cik. Ada rasa apa yang ada buat tu boleh tak ubah D tu, persepsi D tu ke tak ada? Saya pun tak pasti. Maybe kena tunggu naik cuti nanti. Kena tengoklah apa yang akan terjadi berdasarkan apa yang ada buat nanti. Okay. Jadi sekarang okay. Jadi sekarang ada rasa ada perlu apa yang cikgu faham, atau apa yang ada nak buat ni adalah ada ignore je apa yang dibuat ni sampailah dia yang cari kita, dan barulah ada nak layan dia, betul tak? Jadi ada akan tunggulah apa yang akan terjadi lepas dia naik cuti ni kepada D ni. Okay. Jadi apa yang cikgu faham berdasarkan semua yang ada cerita, apa yang cikgu boleh rumus, ada cuba untuk pastikan semua orang dalam kumpulan ni, sebab ada bila dengan individu okey je, tapi bila berkumpulan tu yang jadi tu. Tapi maksudnya ada nak bagi D ni okey, bila D ni okey maksudnya kumpulan tu akan jadi insya-Allah okey lah. Sebab D tu macam yang kurang ada kan. Jadi apa yang cikgu dapat, ada cuba ignore apa yang D ni buat awal-awal ni. Jadi lepas cuti ni baru tahu apa yang akan terjadi kepada D. Jadi cikgu harap apa yang kita bincang ni and apa yang ada dah plan tadi tu boleh dilakukan lah, and harapnya akan terjadi. Jadi terima kasihlah sebab hari ni sudi berkongsi dengan cikgu apa yang ada cerita hari ni, apa yang ada cakap hari ni. Terima kasih sebab berkongsi. Cikgu harap ada dapat lakukannya, and cerita kita di sini habis di sini je lah ya. Jadi insya-Allah kita boleh jumpa lagi untuk sesi yang akan datang. Okey. Terima kasih. Tolonglah jangan gig penuh, tolong gig yang gig penuh. Okey tak? Itu kebetulan. Alhamdulillah.